Khidmat Jabatan Bantuan Guaman ya. Sebenarnya ramai orang tak tahu tentang peranan khidmat bantuan guaman ni. Di Jabatan Perdana Menteri kita ada satu bahagian ataupun jabatan yang dinamakan Jabatan Bantuan Guaman, di mana jabatan ini memberi khidmat nasihat dan juga bantuan dari segi kaunseling dan sebagainya kepada rakyat ataupun individu yang menghadapi barang masalah yang berkaitan dengan mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita ada khidmat di Masjid Al-Hasanah, Mana Baru Bangi ya. Sempena hari ini ada pemberian pengagihan zakat ataupun fidyah. Jadi ini ada juga kaunter pembus yang berkaitan dengan